Hey, what's up YouTube? So, hari ini aku akan buka di Standard Heroes Pokemon ETB. And actually aku dah fikir banyak kali whether nak buka ke tak nak. But at the end of the day, kita dah beli, nak simpan. Okay lah, maybe in 2-3 years, 4 years, 5 years simpan. Aku bought this at 150. Maybe it can goes up to $1,000, depending on the condition and everything. But at the end of the day, $1,000, yeah, it's a lot of money, but masih boleh cari lagi. But at the end of the day, kita kat sini bukan nak buat duit sangat dengan Pokemon ni. Kita just wanna have fun with this. So why not? Let's open up. Tapi aku tengok banyak konten dekat YouTube, dekat TikTok, diorang weigh the packages, and to have the God pack weigh is about 26.3 gram. So kita akan try eksperimen whether kita ada God pack ke tidak, dan kita akan weigh. Anyway, baru beli ni, which kat dalam ada aku punya, okay lah, collection dia tak mahal mana, but it's, hello, it's a collection yang aku can have fun just to look at this, you know, macam scroll. Pasal at the end of the day kan, kalau kita nak go all out dengan benda ni, dia akan cost you a lot of money. Ada orang dah spend more than 100,000, ada orang dah spend for 4 slabs of card 13,000, 14,000. So depends. Ada orang come into this hobby just to make money, scalpers, but I don't want to be that. I just want to have fun with whatever we have right now. So let me take the weigh machine and we see. So adik gonna join us. Let's open up a pack. Okay, bismillah. Bismillah. So, Come. okay lah, buka je lah. Apa mau fikir, betul lah. Ini semua dunia tu Orang style lah. So ada booklet. Dalam dia is all the chase card. Kita boleh tengok lah. Booklet. Beside, hello. Let's open a pack together. Then macam gini. Do you think I will get a good card, adik? Smells nice, huh? So dia ada kasih dia punya card protector. Terus dah dapat ni. Oh, ada lagi card kat dalam. Banyak card And dia ada ni coin dia and some dice. So in total, how many booster pack we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 booster pack. Let's go. So kita akan weigh. So actually ni aku weigh pakai aku punya diet punya weighing. Let's see. Nampak tak? Oh sorry, Ascended Heroes God Pack weigh about 23.2 gram to 23.75 gram or higher. Tadi aku cakap 26 kan, so salah. Tapi yalah, overall is around there lah. So let's see. 23 gram 23.2 ni dia cakap 23 gram, okay. First one 23 gram. Next 23 gram. Takkan semua 23 gram. 23 scam. 23 maknanya. Sama 23 23 23 maknanya apa? 23 20. Takkan sama 23 Ya betul. First pack, let's go. Gasly. Oh, apa ni? Trainer card. Ini macam lawa juga. Mana yang lawa aku simpan lah. Ni, fire ni. Charmander. Ni, okay.
Hit Montop. Hit Montop. Montop. Habis. Lawa pula art dia ni. Hit Montop. Actually aku tak tahu sangat kat dia. Apa yang aku tahu ada Pikachu Forest, Dragonite and tak lah apa dah. So I'm not really good at this, but third pack, let's go. Tapi ingat benda-benda ni jangan subsub sangat. Kita akan hilang beribu-ribu dolar. So pirates, my friend, pirates. Raichu Actually aku suka Raichu. Apa ni? Lunaton. Habis. It's okay. Fourth pack, let's go. Alamak. Astagfirullahaladzim, kejut saya jantung I. Sakitnya. Dia land okay kan? Kau Kucing aku tengah kecoh. Asal nak attack adik? agaknya dia pun sakit hati. Kira dia geram lah. So kucing aku panjat ke atas, habis dia nak terjatuh. But everything was okay. Orang nak buka Pokemon card, dia kecoh. Ni Meowth ni untuk adik. Oh, Team Rocket Meowth Orang nak buka Pokemon card. Semua kecoh. Sama ni. Salazzle, Ghastly. Habis. Okay, so far ada EX lagi. Tak ada rezeki. Tak apa. Pack apa? Pack kelima. Imagine price ni dah naik beribu. Lepas tu orang beli, tak ada hit. Lepas tu hampa. Aku rasa tak ada apa-apa lah kali ni. It's okay. Just enjoy. Pokepad ni bagus Pokepad. Aku nampak orang dah simpan Pokepad. Diglets. Three packs left. This one is the last fourth. Just standby bro. Ratini. Weh, Mega Gengar. Weh, Mega Gengar dek. Apa tu? Mega Gengar. Wah, ni hit ni. You kena Mega Gengar. You kena faham yang I ni tak faham Mega Gengar ni. Asal macam bengkok sikit kat dia. Alamak. Mega Gengar weh. It's a hit boy. It's a hit. Mega Gengar tu how much? Mega Gengar. It's a hit bro. Bro, aku dah buka aku punya ETB. Dapat Mega Gengar EX boy. Kira ungraded. Paling mahal orang jual about yalah $4 to $6. Kira okay lah. It's a good art actually. Simpan je lah. Simpan je. Okay, third pack, let's go. Third pack. Fire. Clefairy EX. Clefairy EX. Second last. Let's go. Lai. Ada satu TikTok live ni aku nampak ada buka ada suka gini. Lai. Dah sampai semua. Okay, under. Trio. Scrappy. Scrafty. Mega Scrafty. Ini yang kau dapat yang Gengar macam ni yang baik. Ada word Jepun. Mega Scrafty. Okay lah, not bad lah. Last one. So betul lah tadi yang kita weigh tu 23 gram each kan. Maknanya tak ada gold pack. It is fairly distribute. So yang kepada siapa kawan-kawan dapat gold pack, memang rezekimu tu mantap lah. Rezeki yang mantap. Last pack, let's go.
Yup. What a good spec to end with. Dah habis. Hah? Dah habis. So, what we got with the total of how many packs? 11, 12, 9. Kita dapat Clefairy EX. Kita dapat Mega Scrafty EX. Kita dapat Mega Gengar EX. What else? Hitmontop ni aku nak check dia punya ni ya. Okay, ungraded PSC 10. Oh, PSC 10 290. Ungraded $10, $11. Ya, $10 to $11 lah. Oh, kita value pasal dia punya artwork lah ni. Baik. Ceren, tak tahu ni kat Cina mana. Ceren. Let's see Ceren. What's your friend name? Ceren. Oh, Ceren RM2.5 je. RM2.5 Ceren. Actually sebelum aku habiskan video ni, sebelum aku wrap the video, I got One Piece punya card lah. Like this is all the One Piece. Semua kawan aku kasih. And dia ada satu booklet ni, the promo cards completed. So aku thought macam okay, why not beli album, simpan kat dalam. So yalah, for the One Piece fan, korang pun boleh collect juga macam gini. It's completed set, promo card. Ni semua belum grade punya, tak grade. But okay lah, it's for the art lah. One Piece. Apa lagi aku ada One Piece Zoro. Sekarang One Piece tengah hype pasal yalah, at the same time Netflix pun tengah buat orang punya live actions. So sometimes not good to be FOMO lah. It's not One Piece banyak lah. So Luffy, I got Nami, another Luffy. Yep. But okay. But anyway, thank you kepada korang yang masih subscribe lagi aku punya YouTube channel. Ada yang dah tengok vlog yang pergi Turkey, ada yang banyak juga lah actually yang commented and also DM aku personally for the tour guide and ask a few questions about the trip and everything. But thank you very much for supporting lah, tengok aku punya videos. And InsyaAllah coming very soon, probably I don't know, not very soon lah, kita akan plan something. Maybe kalau aku tak travel, then aku will do different kind of content for my personal YouTube channel. So just keep a lookout, turn on the notification bell, jadi korang boleh tengok aku punya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.